Dapat ikan. Baru minit 2 minit. 2 minit tu dah makan dah. Kejap tu bukan lama pun. Hujan nak mancing juga anak bujang. Layan je lah. Besar juga tu. Tilapia. Tu besar tapi ah. Sekejap je. Dapat ikan. Macam mana? Ni dapat ikan. Ikan tilapia. Kenapa ekor dia warna merah? Ada warna putih dapat warna putih. Ni dapat warna putih. Hujan ni. Nanti datang yang bantu kat sini. Ada abang tu kat sini. Abang tu. Abang sini dapat. Ada budak datang kat sini. Ayam dapat. Tutup lah. Tutup. Dapat. Apa dia? Besar sayang. Cepat. Tangkaplah. Cepat. Dia takut. Cepatlah. Besarnya. Besarnya ikan dia. Besar ni. Dah sikit. Wah dia. Dia besar Nil. Kita kat situ. Besarnya Nil. Wah. Dekat. Oh, terbang. Dia cakap. Kita bawa bujang, kita mau mancing hari ni. Sibuk sangat nak mancing, dah lama tak pergi mancing. Ini kita mancing dekat longkang. Kita lagi. Tak longkang jadi. Kita lagi. Sabar. Tak sampai 10 minit kita dah dapat ikan. Ada? Ni. Tak sampai 10 minit kita dah dapat ikan. Ada ikan tilapia 2 ekor dah tu. Sampai 10 minit letak je dia. Terus. Berbunyi-bunyi ikan dalam. Hujan ni. Hujan. Layan anak bujang. Bismillah. Kita orang tepi jalan je ni. Di jalan kat kawasan rumah. Basah sayang. Kita lagi. Mana? Sikit. Banyaklah ikan kat sini kat dia. Relax. Lagi. Tarik. Wah, dapat tu. Sekejap letak turunnya. Alhamdulillah. Wow. Kalau bagi tali tu banyak tu. Kita orang mancing di berjalan. Pakai kereta kat situ. Mancing di situ. Baik ikan tu lari. Tengok ikan dah dapat tadi. Sebab pakai glove lah sayang. Dia dah pakai glove. Kalau pin tajam atas dia ni. Itu tadi besar. Saya kata dapat besar, belum dapat yang kecil. Berarti saya kata dapat yang besar. Berarti yang ni kecil balik. Kalau tajam punya atas ni. Ada cakap bawa baldi besar tadi. Tajam punya atas. Dia sus belum nampak. Makan besar. Dah, jom balik. Okay. Cukuplah tu. Dah hujan-hujan ni basah kan masuk kereta. Dia duduk kat bonet Duduk kat bonet Jangan ada kopan. Hey, agak-agak lah hujan ni. Dia sanggup beli sendiri. Beli pancing sendiri. Beli pancing sendiri. Mata kail dah pandai online. Demi memancing. Ini dia. Pewaris legasi abah dia. Abah pun sekarang kurang mancing. Kita dah lama tak pergi camping. Busy sangat sekarang. Jadi memang ni minat mancing. Pasalah melayan walaupun di tepi longkang. Tolong bagi keli. Tak nak tilapia lagi. Keli. Okey, kita bagi keli. Limbat satu limbat. Keli ke? Keli. Taruan ke? Toman ke? Toman kalau ada. Bisi toman ke itu? Kawasan ni. Ini sedap tu macam bisi toman lah. Toman. Ada toman. Arwan. Kuka arwan. Arwan, Korea. kasih arwan, toman. Masak lemak arwan letak masak lemak arwan. Masak lemak campur dengan ladi hitam macam rawa-rawa masak. Cumnya. Lambat ini kita Umi tak cut ni nak tengok berapa lama masa diperlukan untuk mendapatkan ikan itu. Ini kali makan lambat tak? Aduh. Dua tu makan lambat dia tak nampak umpan.
Ataupun dia makan Ataupun dia dah menyampang kan ni. dia dah makan senyap. Tadi dia dah menyampang kan ni. Basah lah saya. Bahayalah. Last Panik balik Ya. habis tu takkan tunggu lama sini. Hujan. Tunggu santai lah. Basah lah ni. Adik dalam kereta tu. Ya dia. Mana ni? Sabarlah. Amal betul. Ingat. Kita kena Dah habis umpan. Tak. Ringan. Ada lagi umpan. Ada lagi tak, Adik? besar ya. Apa? Berapa ya? Bukan Ruan. Dia ni. Dus. Tapi saya dah tengok tadi. Dus. Situ je. Cepat. Tarik. Alah, lepas. Alah. Dia pehok kau dia. Dia pehok lah. Tu mesti besar. Biasa kalau tak dapat tu memang besar, terlepas memang besar. Cepat. Okay lah. Go Nel. Jadilah. Alhamdulillah. Lepas. Dia belagak untuk tak dapat yang besar. Dia dah dapat yang besar, dia belagak. Panggil mama kamu. Panggil mama. Ada. Lepas dia elok. Ada masuk mata. Dah yang kecil lepas. Yang besar dia ambil. Baik-baik tangan you. Ni tolak je dia pakai kaki. Tolak je pakai slipper dengan slipper jatuh sudah. Aduh, Anil. Kecil je umpan dia besar pun. Kecil je. Boleh habiskan je terus. Habis balik Habis umpan ni balik. Promise Habis umpan balik. Promise Promise. Esok sambung lagi. Misi mencari Haruan belum selesai. Ai. Sikit, payuh. Anak kasar tu. Inilah pengorbanan seorang mak. Alah. Alah, lepas balik. Dah lah ni, lepas balik ni. Aduh. Celah mana pula bau. Hujan ni dekat sini. Dia tak bahal letak rod. Ya. Yes. Besar. Besar ambil kan. Wih. Kenapa? Telapia lagi. Wah besar ni. Besarnya. Sini. Berat lah sama. Berat nak lagi. Wah besarnya. Berat. Besarnya. Besar lah. Berat. Besar lah. Besar ni besar. Ni besar. Berat ni pasal Ambil. Dia berat tak lah ni. Ni ambil. Sama dia berat. Ni pegang ni. Berat lah. Dia berat lah. Berapa kilo? Sekilo Boleh lebih. jadi sekilo boleh tu. Boleh tu. Wih. Besarnya. Ni lebih besar daripada tadi ke apa? Lagi besar kot sebenarnya. Kan warna merah lawa kali dia. Lawa. Aduh. Dia nak buka dia dah telan tu. Masuk dalam? Dah kita kena balik. Tepi. Dia bukan telan tempat sini. Tepi. Macam tu kita kena balik lah. Kena buka kat rumah. Dia boleh cabut balik. Kali kita kena buka kat rumah. Ni kena buka kat sini. Oh, nampak hasil ikan kita. Tapi yang tadi tu lagi besar. Ini lagi besar. Ni kot. Ni gemuk. Ni gemuk lagi. Ni dia besar tapi tak. Ikan yang kita dah dapat. Astaga. Tak sampai setengah jam kat sini. As. Adalah 15 minit. Ikan-ikan yang kita telah dapat ya. Tajam je lah kau ni. Apa nak kat tu? Tak sampai setengah jam. 4 ekor. Jadilah. Buat rasa-rasa. Nampak oh. Okey dah tamak. Cukup tu. Jom balik. Ya, jap. Dah lah, jom lah. Ya. Hujan lebat ni. Sabarlah jap pangkut tu. You kena buka kat rumah. Saya nak bawa masuk kereta. Gitu. Oh. Dia nak angkat masuk. Bentar ya. Lama banget, Pak. Dia telan ni tak buat apa ni. Dia telan ni. That's why cakap kena bawa balik. Okey dah jom.
Tak. Kita bawa balik. Bukan kat rumah. Tak Kita boleh nak dah. buka. Nak bawa cerita tu masalahnya. Letak dia dekat dalam. Kat belakang. Tu je nak buka ni masalahnya tu. Masukkan dia di dalam tong tu lah. Sabar. Ada pantai gelak juga ni. Cepatlah minta basah. Sabar. Ya Allah anak. Itulah dia anak. Jelah. Okey, dah kecil kan? Balik ke? Baliklah, buka kat rumah macam ni. Nak buat esok hujan. Sambung. Nanti kita sambung. Besok insya-Allah. Sudah tu hujan. Dah jujur bawa balik, bawa masuk. Bawa masuk, bawa balik. Mam, pulang kita. Masalahnya ni. Kan di dalamnya tutup pintu tutup lampunya. Dia pegailah. Nyak. Dah. Settle nyak. Simpan. Bawa. Baik pula. Ini bola buai je dalamnya. Bazir lah. Besok dek cari kat barunya. Mati lagi dek simpannya. Yang buang sebarang sampah. Amplai. Jangan lebat bah. Aduh, basah dalam kereta dia lagi. Ya. Ya, dia dah dapatkan. Mari kita balik. Mari kita balik. Kita dah dapat ikan. Mari kita balik. Wah, muka bangga dia dapat ikan 4 ekor. Mana payung? Sejuk ni. Dapat ikan 4 ekor dengan bangganya. Macam apa hati? Sikit.